Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Di sini saya ingin berkongsi kepada anda tips penjimatan minyak kereta. Yang pertama, elakkan pecutan mengejut. Tekan pedal minyak secara perlahan dan konsisten. Pecutan mengejut menyebabkan enjin menggunakan lebih banyak bahan api. Yang kedua, kekalkan kelajuan yang stabil. Semakin stabil kelajuan kereta, semakin jimat penggunaan minyak. Elakkan kerap memecut dan membrek. Yang ketiga, periksa tekanan tayar. Tayar yang kurang angin meningkatkan rintangan jalan dan membuatkan enjin bekerja lebih kuat. Yang keempat, servis kereta mengikut jadual. Minyak enjin, penapis udara dan spark plug yang berada dalam keadaan baik membantu enjin beroperasi dengan lebih cekap. Yang kelima, kurangkan beban dalam kereta. Buang barang yang tidak diperlukan dalam bonet kerana berat tambahan meningkatkan penggunaan minyak. Yang keenam, elakkan memandu terlalu lama. Enjin yang hidup tanpa bergerak tetap menggunakan minyak walaupun kereta tidak bergerak. Yang ketujuh, gunakan penghawa dingin secara berhemah. Tetapan aircon yang terlalu sejuk boleh menambah beban kepada enjin dan meningkatkan penggunaan minyak. Yang seterusnya, rancang perjalanan. Gabungkan beberapa urusan dalam satu perjalanan untuk mengurangkan jarak dan masa pemanduan. Yang kesembilan, tutup tingkap pada kelajuan tinggi. Tingkap terbuka pada kelajuan tinggi meningkatkan rintangan angin dan menyebabkan penggunaan minyak bertambah. Yang terakhir, pandu dengan tenang. Gaya pemanduan yang santai dan tidak agresif bukan sahaja menjimatkan minyak, malah mengurangkan kehausan komponen kereta. Itulah dia tadi tips untuk menjimatkan minyak kereta. Jadi sekiranya info ini bermanfaat, tekan saja butang subscribe untuk info yang terkini pada video akan datang. Bye-bye. Jumpa lagi pada video akan datang. Tekan saja butang subscribe untuk info yang terbaru.